So pagi ni aku berenang santai je. Distance pun baru lebih kurang dalam 124 meter. Kita nak teruskan lagi training sampai cukup aku punya target house bomb. Training kat kolam ni tak sama macam training kat laut. Sebab apa? Kalau dekat kolam ni kita punya badan nasib nak tenggelam, berat je. Tapi kalau kat laut, sekali kau henjut, jauh boleh pergi. Satu nafas tu 4-5 kali kayuh pun tak ada masalah. Swimming ni kadang kan, bukan pasal nak laju sangat pun. Kadang nak tengok kita punya ketahanan mental. Sebab dekat kolam tak apa lah, kalau penat kan kau boleh naik kat tepi-tepi, naik belah kiri, belah kanan, ataupun straight je, dekat je. Tapi kalau kau dah tengah laut, kau nak pergi mana? Kau pergi kiri laut, kiri kanan laut, depan belakang kau pun lah laut juga. Sebab tu lah kadang bagi aku kan, swimming ni dia mengajar kita erti kehidupan. Marathon lah, especially marathon. Tak kisah lah korang runner ke, korang cyclist ke, korang swimmer ke, atau apa-apa sajalah marathon yang lain kan. Marathon ni perjalanan yang panjang ni mengajar kita erti kehidupan. Once kita dah start benda tu, kita kena teruskan lah. Kalau kita tak boleh pergi laju, kita pergi slow-slow. Dia bukan pasal siapa yang sampai dulu tau. Dia pasal siapa yang boleh tahan sampai kat ujung. Sebelum aku masuk kapal Semarang ni pun, ada banyak lah marathon-marathon yang aku masuk. Aku main sukan air kan. Sebelum ni aku pernah masuk Popik, Pahang Open International Canoe. Tak ingat lah tahun berapa, 2022 ke 2023. And here comes 2014. And 1014 there, it's going to be Amirul Shafiq of Malaysia as well. So here he comes. So that has been looking pretty much wonderful so far for these paddlers over here. And how about the rest of the other paddlers? Have they finished there or not? Because we saw that's a long way to come all the way from the back there. So aku kena bergaya 5 hari straight dekat Pahang, 80 km, 80 lebih. Sama juga macam kapal Semarang kan. Kadang bila dah masuk tu rasa macam, ya Allah, misal ke kenapa aku buat ni. Aku pukul 5 tadi dah bangun, siap. Sekarang ada dekat jetty, tengah tunggu boat untuk kita transfer ke sana. Solat subuh pun semua solat subuh dekat sana. Get ready for kapal Semarang. Tapi macam tu lah kita buat keputusan dalam hidup kita kan. Kita rasa macam, oh aku boleh buat ni, aku boleh buat ni, senang ni. Tapi once kita try benda tu, once kita dah masuk dalam benda tu, kita dah start journey kita, baru kita tahu langit tu tinggi ke rendah. Macam, ya Allah, kenapa lah aku kan. Tapi itulah, nak menyesal pun dah tak guna sebab benda kita dah buat. So, hadap lah sampai habis.